Ketika bahtera Sultan Muzaffar Shah tersangkut di beting beras basah, baginda pun memandang ke langit dengan sawab titahnya. Sekongkong tanah Minangkabau, selilit pulau Perca, dilengkung ular Sakti Muna, perpisahan beta di Selat Melaka. Jika sah beta raja berdaulat, lepaskan sekalian malapetaka. Maka disahut oleh Tun Saban dengan sekalian rakyat teriakan daulat tuanku sebanyak 3 kali. Lalu bahtera baginda pun melepasi muara, memudiki Sungai Perak. Baginda ditabalkan di Tanah Abang sebagai Sultan, Raja Pemerintah dan Yang di-Pertuan Negeri Perak pada tahun 1528. Telah 487 tahun peristiwa bersejarah itu berlaku. Beta mewarisi sejarah tersebut.